Almari 2 pintu tak nak besar. Ni almari baju 700. Ni item ke-7 geng. Ni sudut 900. Terus item ke-6 pula. Dia packagekan dengan set Cobra geng. Full set 3211 siap meja RM1,899. Kita packagekan pula dengan daybed item ke-10. Siap cushion 900. Ni yang tebal punya. Oh, ini tak banyak best. Kurang lagi RM1,399. Ada stok. Full set dekat gudang Bos Ijan. Dengar baik-baik. Ni 3 lebih. So, item ke berapa tu? Yang ini sofa pula. Baldu. Full set siap 3 meja RM2,799. So, yang sebelahnya pula geng. Ni jangan tak tengok, jangan tak ambil. Ini rugi. Ini material dia mahal. Ini material dia mahal. Bos Ijan pun baru jual satu tadi kat belakang. So, RM2,999 untuk full set. Korang tengok 3, 2, 1, 1. Siap meja. Tengok tu. Bos Ijan baru jual satu. Tinggal delivery, geng. Dan juga, ni. RM1,200 untuk meja makan. 6 kerusi. So, kalau korang tengok video ni, papan korang datang sendiri. Tengok dulu barang. Jangan layan orang buat online ke apa segala muka Bos Ijan. Tak ada, geng. Bos Ijan dah sangat lama jual secara walk-in dekat gudang Bos Ijan. No online apa segala, geng. So, tengok video ni. Korang boleh tengok sendiri ada ke tak ada barangnya apa segala. Datang je ke gudang Bos Ijan. Okay? Pastikan jangan tengok video ni selepas sebulan. So, pastikan biasa tengok live Bos Ijan. So, korang tahu bila Bos Ijan live dan bila barang tu ada supaya korang boleh tengok bila tarikhnya. Kalau tengok video Bos Ijan pun tengok tarikhnya. Okay? Tengok tarikh dulu. Baru tengok ada ke tak ada barangnya. Tengok live Bos Ijan nanti biasa nampak dalam live Bos Ijan. Okey, itu saja.